Apa? Thank you yang mana support, yang mana menonton, yang mana share, like semua, komen semua. Thank you so much. And saya harap korang boleh support saya punya YouTube channel and then this video, walaupun simple content, simple vlog. Okay. So kita baru habis beli air. Tadi kita beli nasi. So kita nak pergi dekat rumah Bahang untuk iftar kita. So let's go. So kita sambung balik vlog kita. Kita hari ni kita akan iftar di mana lagi? Yayasan Pahang guys. Di rumah Pahang, depan rumah Pahang. So Rumah Pendidikan Pahang. Saya akan buat montaj lah. Saya akan tunjuk kecantikan, keindahan rumah Pahang. So kita baru lepas habis beli air. Air banyak oh. Ni nasi. Oh, cakap nasi deh air lagi. Kita beli air keladi, air vanila banyak. So let's go, kita pergi cari tempat untuk iftar dulu. Let's go. Tekas kasut oh. Edi. Ada meh? Awi kau boleh kita MG ni. Edi kau. Apa dah hari kan? Itu rumah Bahang. Pada bulan yang baru Rumah Bahang. Noh ni air. Zik, okey kau? Kata-kata sikit. Birthday boy. Edi lagi. Edi kau. Best. Birthday boy. Birthday boy best lah. Kita berbuka depan tasik. Itu depan tasik. Itu gitu lah. So sebelum berbuka tu ada orang ceramah situ, ada orang bagi kata-kata lah. Sebelum kita berbuka tu dengar. Ada ceramah untuk di rumah Pahang ni, di Yayasan Pahang. Kita berbuka di Yayasan Pahang. Ada belakang, sekejap saya tunjuk. Hafiz, Shoki, Aziz, Amir, Syamir, Cemuk, D. Ni makan air saat ni. Air beli banyak ni. Air 3 buku. Ni buku 7 buku. Dok sebabnya duit aku sebabnya gotu. Aku beli air ni 2 buku. Terakhir beli air 2 buku. Jadi 5 yang supik 5 yang supik, lepas tu dia bagus je. 10 3 supik. Coklat dah ada 2. Aku ada 2. Jadinya kena tambah 2 lagi. Bayar. Jual kafe balik ke sini. Tak apa, boleh adik ke? Tidak. Oh. Sewa sini ke? Mana dia je? Aku beli kat sini. Ini berapa bulan ni sih? Aku dah kat sini tak ada bahasa. Okay, hari ni tu sini 27. 27 hari bulan 2. Maring birthday boy Aziz tunjuk. Happy birthday tu. So ni adalah last untuk puasa tahun ni, Ramadan tahun ni. Sebab tahun ni dah Ramadan tu untuk diploma. So lepas ni tak ada lah lagi ni. Lepas ni habis. Okay, so bangun.
tadi kita makan tu untuk buka puasa. Learning duduk tengah ambil gambar. Dia dengan Syamik ambil gambar. So itulah. Let's go. Kita nak pergi Maya dulu. Ambil gambar dulu. Sudah patut Maya maghrib. Sebab kita baru sudah buka puasa tadi. Gitulah. Okay, so gitu je konten kita untuk buka hari ni di rumah Pahir. Untuk kenangan diploma. Ni ada Syaki. Kita masuk lagi outro. Hi guys. Ni Haziq. Birthday boy. Birthday boy. So gitulah kenangan diploma. Sebab tahun ni Oh, termeling. tahun ni lah ada untuk puasa di Pahang. Sebab diploma kita habis tahun ni. So gitu saja konten untuk kali ni. Bye bye.